Usigosigol mengandungi 3 probiotik, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum dengan Lactococcus lactis. Ini probiotik yang sangat-sangat bagus, Lactobacillus, dan juga mengandungi bahan-bahan yang lain seperti salmon DNA extract, fish collagen, seaweed extract, L-glutathione, vitamin D, brown rice extract, kiwi fruit extract, grapeseed, resveratrol, vitamin C, and bromelain, and also black garlic. Black garlic is a very important antioxidant. So Utsukushi, saya lupa nak sebut tadi, saiz untuk setiap produk Subarashi, Utsukushi dan Hikari sangat-sangat kecil. Kami kalau di klinik, kalau nak tengok protein kalau nak beli protein, collagen untuk regeneration sendi semua, kami tengok saiz dia. Kalau 1000 ke atas memang slow sikit, lambat sebab tak boleh serap. Jadi Utsukushi and Subarashi saiz dia 600 Dalton, very small, 600 Dalton, and Hikari 400 Dalton saja, sangat-sangat halus. Jadi mudah diserap organ badan kita. Okey, patent yang diberi untuk Utsukushi, patent anti-tumor, patent pengaktifan sel imun, meningkatkan ketahanan badan, patent therapeutic hepatitis C. Ada orang tanya hepatitis B tak ada ke? Kalau katakan you boleh treat hepatitis C, that means hepatitis yang lain-lain tu boleh treat. Because hepatitis C is one of the hepatitis yang very difficult to cure. Dia juga dapat patent sebagai pelindung jangkitan, patent untuk menentang pertumbuhan tumor dan mengurangkan kesan sampingan daripada rawatan kanser, patent mencegah, merawat, menyembuhkan jangkitan SARS, patent yang melindungi terhadap ROS, reactive oxygen species, dan patent untuk pengurangan toksin, maknanya dia very good antitoxic. And Prof. Dr. Matt Olaf ialah salah satu profesor yang telah memuji produk Utsukushi sebab salah satu produk yang according to him, produk ajaib. Kebaikan produk anti-tumor, menurunkan kolesterol, meningkatkan sistem imun, menguatkan tulang dan gigi, mencegah alahan. Tentang mencegah alahan ni, saya just nak sharing sikit. Ada seorang kawan saya, seorang doktor juga, dia mengalami masalah alahan kulit. Jadi selama seminggu, husband dia juga seorang doktor, so husband dia dah inject dia steroid, dah 2 kali ke 3 kali steroid. Jadi time tu saya tak ada stok Utsukushi, dah sampai, saya call dia pick up stok and dia guna. Pagi dia dah call saya. Kenapa call pagi-pagi? Kulit dia dah tak ada dah, kata-kata hilang semua. Padahal sebelum tu dia dah ambil injection steroid 2 kali dua kali dah ambil injection steroid. So it's a very powerful anti-allergic. Dia mencegah keradangan, jangkitan dan sel abnormal, menjaga kesihatan usus, melegakan sindrom IBS, irritable bowel syndrome, boleh membantu menurunkan berat badan, boleh membantu menurunkan tekanan darah, boleh mencegah kerosakan sel, melindungi otak daripada bakteria dan virus, dan melindungi hati dan mencegah gangguan hepatitis C.